Ini adalah kali pertama saya hadir dalam satu mesyuarat besar parti DAP. Tak dapat tidak saya buat bandingan dengan kehadiran saya dalam mesyuarat MCA. Dulu saya tiap kali MCA ada general meeting, saya hadir. Kelainannya ialah dalam mesyuarat DAP yang dikatakan parti Cina ini, mereka lagu parti mereka dinyanyikan dalam bahasa kebangsaan. Dalam MCA tidak nyanyi dalam bahasa kebangsaan. Saya tahu bahawa dahulu mungkin Tunku Abdul Rahman yang biasa hadir perjumpaan DAP dan biasa bersama-sama dengan Kit Siang dan Karpal Singh. Saya ada gambar menunjuk bahawa dianya bersama dengan Kit Siang dan Karpal Singh. Dia juga Perdana Menteri. Saya pun dulu Perdana Menteri juga. Tapi hanya kerana saya berdiri bersama dengan Kit Siang tidak bermakna saya sudah jadi seorang pengkhianat kepada orang Melayu. Kalau pengkhianat, kalau Tunku Abdul Rahman pun pengkhianat jugalah. Tunku Razali pun pengkhianat jugalah. Tetapi tak asal siapa kata mereka itu pengkhianat, cuma saya saja yang jadi pengkhianat mengikut Datuk Seri Najib. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menyatakan bahawa pandangan saya dahulu terhadap DAP tak betul. Tetapi bila Tun Razak jemput DAP masuk dalam Barisan Nasional, DAP enggan pasal dia suka nak jadi parti lawan. Saya kata kepada DAP, yalah parti lawan tu bagus, tetapi kalau jadi kerajaan lebih baik. Kalau nak jadi kerajaan, DAP dengan sendirinya tak mungkin. Mesti ada pakatan. Sebab itu kita akan ada pakatan parti lawan. Saya berpendapat bahawa ucapan Guan Eng tadi cukup baik kerana dia memberi pengakuan bahawa DAP patuh kepada perlembagaan. Saya tak pernah dengar MCA kata demikian.